Putin dan kroni di Kremlin selama lebih 4 tahun bergantung pada kelebihan bilangan anggota Rusia untuk mara di Ukraine. Ini adalah pertarungan manusia lawan manusia menurut Rusia, dan Putin masih mempunyai ramai lagi orang untuk dihantar ke medan perang. Tetapi Ukraine baru sahaja mengubah keseluruhan peperangan ini secara drastik. Manusia mungkin tidak lama lagi akan disertai oleh robot humanoid AI yang kelihatan seperti askar manusia, bertindak seperti askar manusia, tetapi jelas tidak berperi kemanusiaan. Askar robot ini tidak patut digunakan dalam peperangan, Rusia membantah. Namun, Ukraine terpaksa menggunakannya untuk hentikan keganasan Putin. Pada Februari 2026, syarikat Amerika, Foundation, telah membuat penghantaran yang mengejutkan ke Ukraine. Ini adalah dua senjata yang belum pernah Ukraine gunakan terhadap Rusia sebelum ini. Foundation tidak menghantar drone. Ia juga tidak menghantar peluru berpandu jenis baru atau senapang canggih yang boleh digunakan oleh tentera Ukraine untuk menewaskan pasukan Putin yang mengganas. Tidak, penghantaran itu ialah sepasang robot humanoid bernama Phantom Mark I yang organisasi itu mahu Ukraine uji di barisan hadapan menentang Rusia. Penasas bersama, Mike LeBlanc, menyatakan Phantom Mark I adalah ciptaan mengagumkan dan menakutkan, lanjutan semula jadi perang automatik di Ukraine. Kelihatan samar-samar seperti manusia, hanya berwarna hitam sepenuhnya. Ini adalah robot yang berjalan seperti yang anda jangkakan daripada sebuah robot, dan apabila ia dibangunkan sepenuhnya, ia akan mampu melakukan segala yang boleh dilakukan oleh seorang askar manusia. Phantom Mark I, dengan kecerdasan buatan, mampu mempelajari semua yang dipelajari di medan perang Ukraine, dari rekrut baru hingga askar pakar. Jika robot ini berfungsi seperti yang dipercayai syarikat, ia mungkin jadi jawapan kepada masalah besar Ukraine sejak pencerobohan Putin. Kita akan menyelami masalah itu sedikit kemudian. Pertama, bayangkan diri anda berada di tempat seorang askar Rusia seketika. Seperti beribu-ribu orang sebelum anda dan beribu-ribu lagi yang akan datang selepas ini, anda telah diarahkan untuk berarak melalui salah satu zon maut seluas lebih 15 batu yang telah dicipta oleh Ukraine. Kebanyakan tidak berjaya keluar hidup-hidup, tetapi anda ada rancangan. Gunakan mata, telinga dan apa sahaja lindungan yang anda boleh cari untuk melaluinya. Anda bergerak ke hadapan dengan perlahan, kadang-kadang menghabiskan berjam-jam bersembunyi di lubang persembunyian sambil menunggu bunyi dengungan drone yang samar-samar berlalu pergi. Setiap hari, anda bergerak sedikit demi sedikit ke hadapan, mengelak daripada drone maut Ukraine dalam proses itu, sehinggalah anda akhirnya tiba di sasaran anda. Anda bersedia menyerang bersama rakan seperjuangan yang tiba. Anda mula nampak ia dari jauh, kemudian ia bergerak ke arah anda tanpa gentar. Anda melepaskan beberapa tembakan sebelum berlindung. Menyintai keluar, anda melihat ia masih bergerak. Kini semakin dekat. Ia hampir seperti manusia, tapi ada yang tak kena. Apabila ia semakin mendekat, anda dapat melihat kulit askar baru ini adalah keluli padu, dicat hitam pekat seperti malam. Pada wajahnya, anda tidak melihat sebarang ciri lain selain visor kaca berwarna yang mengingatkan anda kepada setiap filem science fiction yang pernah anda tonton sepanjang hidup anda. Mungkin kata-kata Kyle Reese dari filem Terminator terlintas di fikiran anda ketika anda melepaskan lebih banyak tembakan. Tetapi, anda dengan cepat menyedari bahawa semua itu tidak memberi kesan untuk menghentikan raksasa tidak berperi kemanusiaan ini. Ia tidak boleh dirunding atau dipujuk. Ia tiada belas kasihan, penyesalan atau takut, dan tidak akan berhenti sehingga anda mati. Anda tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memahami kebenaran kata-kata itu. Phantom Mark I kini berada di hadapan anda. Dan ketika anda memandang dengan perasaan bercampur antara ketakutan dan keheranan, anda tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghalangnya daripada membunuh anda. Dengan nafas jahir, anda lihat robot itu terus berjalan perlahan ke sasaran seterusnya, tanpa perasaan atau gentar. Satu petanda yang menghancurkan tentang masa depan yang anda hampir rasa lega kerana meninggalkannya untuk ditangani oleh saki-baki orang suruhan Putin. Agak dramatik, anda fikir? Tetapi dengan Phantom Mark I, Ukraine kini memiliki sepasang robot yang boleh merealisasikan kisah seram science fiction bagi seluruh generasi tentera Rusia. Spesifikasi mesin baru yang menakutkan ini didedahkan oleh UKR Inform, dan ia menceritakan kisah tentang senjata humanoid baru yang direka untuk menjadi hampir sama seperti manusia sebenar sambil memberikan pelbagai kelebihan sebagai mesin yang boleh digunakan Ukraine terhadap penjajah Rusia. Phantom Mark I mempunyai ketinggian 1.8 meter atau 5 kaki 11 inci dan beratnya ialah 80 kilogram atau kira-kira 176 pound. Militannya berkata, robot itu berjalan pada kelajuan 1.7 meter sesaat atau 3.8 batu sejam sekaligus menguatkan gambaran seolah-olah kita sedang membandingkan ukuran fizikal.
Itu memang standing dengan jangkaan manusia sihat biasa. Tetapi apa yang dibawa oleh robot ini mula menunjukkan perbezaan dengan andaian kita mengabaikan kulit keluli hitam pekat dan visor yang boleh melihat segalanya itu. Askar Rusia tidak tahu bahawa Phantom Mark 1 boleh membawa 40 kilogram iaitu kira-kira 88.2 paun sehingga sudah terlambat. Pada masa ini, kapasiti itu sedang digunakan oleh Ukraine untuk membawa bekalan yang sedang dihantar ulang-alik oleh robot tidak berperi kemanusiaan ini. Namun, ia juga mewujudkan potensi untuk lebih banyak lagi. Phantom Mark 1 kini digunakan untuk peninjauan dan membawa tali bekalan. Esok, ia mungkin menjadi bom bergerak atau askar kebal yang masih boleh menembak ke arah kedudukan Rusia walaupun peluru tidak memberi kesan. Phantom Mark 1 juga dikuasakan oleh kecerdasan buatan seperti Terminator. Walaupun kita tidak tahu banyak tentang apa yang dimaksudkan dengan AI bersepadu ini, sekurang-kurangnya ia menunjukkan bahawa robot humanoid Ukraine tidak memerlukan seorang askar di belakang tabir yang mengawal setiap pergerakannya. Persoalan tentang jarak dan keupayaan pengendali mungkin tidak lagi relevan, sama seperti sesiapa sahaja di Kremlin yang menentang Putin, kerana AI dan Phantom Mark 1 berkemungkinan membolehkannya bergerak secara autonomi dan menuju ke sasaran yang dipilihnya sendiri apabila berada di medan perang. Kita juga telah lihat drone AI Ukraine yang boleh kenal pasti dan sasarkan objektif semasa terbang, menjadikannya mudah menyesuaikan diri dan berbahaya di medan perang. Sekurang-kurangnya, inilah semua potensi yang ditawarkan oleh robot baharu Ukraine ini. Buat masa ini, seperti yang kami sebutkan, Phantom Mark 1 sedang digunakan untuk tugas-tugas yang jauh lebih tidak berbahaya daripada memburu dan membunuh askar Rusia. Masih berada di peringkat awal ujian, robot ini sedang digunakan untuk penghantaran bekalan atau menjalankan peninjauan dari jarak jauh, menunjukkan bahawa visornya membolehkan ia melihat jauh lebih banyak daripada apa yang boleh dilihat oleh askar manusia biasa. Ukraine menguji robot ini di lapangan, manakala lebih banyak ujian dan penyesuaian turut dijalankan di seluruh dunia. Foundation mengumumkan bahawa ia telah menerima kontrak bernilai 24 juta dolar Amerikan dari tentera laut, udara dan darat Amerika Syarikat. Phantom kini diuji di kilang dan limbungan dari Atlanta ke Singapura dan akan diuji bersama Corps Marine Amerika Syarikat yang mahu melatih robot ini untuk meletak bahan letupan agar Marine dapat menembusi lokasi dengan lebih selamat. Phantom Mark 1 mungkin akan memiliki semua keupayaan ini dan banyak lagi pada masa hadapan. Penggunaan AI oleh robot, termasuk komponen perisian, menimbulkan kemungkinan bahawa ia boleh disambung dan dikemas kini seperti peranti berkomputer di rumah anda. Bayangkan, jika Ukraine memuat turun kemaskini perisian tegar, Phantom Mark 1 serta-merta bertukar daripada meronda dan membawa bekalan kepada mampu menembusi kedudukan Rusia. Mungkin ini kurang seperti senario Terminator daripada yang kita sangkakan. Semuanya mula kedengaran sedikit lebih seperti Neo dalam Matrix. Tetapi Ukraine mempunyai beberapa sebab utama untuk mengujinya dan kita akan bincangkan apa sebab-sebab itu sebentar lagi bersama-sama dengan melihat beberapa implikasi moral Ukraine menggunakan sesuatu yang, menurut Rusia, tidak sepatutnya digunakan dalam peperangan. Tetapi sebelum itu, ini adalah peringatan ringkas bahawa anda sedang menonton The Military Show. Terdapat banyak lagi kandungan seperti ini, jadi pastikan anda melanggan supaya anda tidak terlepas sebarang video. Kami pernah bincang komen Leblanc tentang keperluan Ukraine tambah automasi. Beliau mengulas lanjut tentang kenyataan tersebut dengan menerangkan kepada majalah Time tentang apa yang beliau bayangkan untuk Phantom Mark 1 dalam tentera Amerika Syarikat. Berapa banyak senjata kaliber 50 yang kita ada? Berapa banyak pelancar bom tangan? Berapa banyak Humvee? Robot humanoid membolehkan interaksi dengan semua ini dan memberi akses kepada keseluruhan keupayaan tentera Amerika Syarikat, kata Leblanc. Situasi sama di Ukraine, ditambah masalah kekurangan tenaga manusia akibat pencerobohan Rusia sejak hari pertama. Putin sentiasa mempunyai lebih ramai askar yang boleh digunakan berbanding Ukraine. Selepas 4 tahun berperang dan berjaya melumpuhkan lebih daripada 1.287 juta tentera Rusia, setakat ini, Ukraine kini mula merasai kekurangan tenaga manusia. Menurut Radio Free Europe, Radio Liberty, Disember 2025, Ukraine kekurangan tenaga kerja kerana mempertahankan negara dari tentera Putin menyebabkan kilang dan ladang ditinggalkan. 6 hingga 7 juta rakyat Ukraine telah meninggalkan negara mereka untuk mengelak di kerah berperang. Pertubuhan Buruh Antarabangsa menyatakan Ukraine hanya ada 1.6 juta dewasa usia bekerja, majoritinya wanita. Sejauh mana ketepatan angka-angka ini masih boleh diperdebatkan, tetapi ia tidak mengubah hakikat bahawa Ukraine perlu mencari jalan untuk mengatasi masalah berdepan dengan sebuah negara yang populasinya kira-kira 4 kali ganda lebih besar daripada mereka. Kiev Independent menyatakan pada 6 Januari
bahawa penggunaan tenaga manusia yang berkesan akan menentukan pemenang perang Ukraine menjelang akhir 2026. Bagi Rusia, itu bermakna mereka perlu mencari cara yang lebih bijak untuk menggunakan kelebihan mereka daripada sekadar menghantar askar tanpa strategi ke medan perang. Bagi Ukraine, ini bermaksud mereka perlu guna tenaga manusia dengan lebih efisien dan beralih kepada strategi yang lebih menumpukan pada mesin berbanding manusia. Di sinilah senjata seperti Phantom Mark 1 mula menjadi faktor penting. Dan walaupun Ukraine hanya mempunyai 2 robot humanoid ini buat masa sekarang, ia adalah sebahagian daripada usaha yang lebih meluas untuk mewujudkan angkatan tentera Ukraine yang lebih berasaskan robotik berbanding apa yang sesiapa pun jangkakan ketika Putin menyerang. Dalam satu artikel pada 7 Mac, BBC menerangkan bagaimana Ukraine telah membangunkan satu pasukan robot yang sedang digunakan ketika ini untuk menangkis kemarahan Rusia. Drone peninjau dan FPV meronda di zon maut sambil tanpa henti memburu tentera Putin. Kenderaan permukaan tanpa pemandu Ukraine di laut telah mengucar-ngacirkan armada Laut Hitam Rusia dan membolehkan Ukraine menyerang sasaran di atas air yang sepatutnya jauh di luar jangkauannya. Robot darat tradisional beroda dan cek, walaupun teknologi baru, telah membantu Ukraine menghantar bekalan, memindahkan askar dan melancarkan serangan. Menurut Alexander Afanasiev dari Brigade K2 Tentera Ukraine kepada BBC, peperangan robot sudah berlaku. UGV atau kenderaan darat tanpa pemandu berani mengambil risiko di medan perang yang askar infanteri takut muncul dan melepaskan tembakan di sana. Phantom Mark 1 ialah UGV berbentuk manusia yang mungkin menyelesaikan masalah yang menurut Majlis Atlantik tidak dapat diatasi walaupun dengan tentera robot. Drone boleh menggantikan infanteri, kata majlis itu dalam satu artikel pada 8 Januari, walaupun terdapat banyak kelebihan yang mereka tawarkan dari segi pengekalan tenaga manusia. Menggantikan manusia secara besar-besaran, terutama infanteri, bukan peranan drone. Kita dapat lihat perkara ini apabila askar masih diperlukan untuk skuad cari dan musnah yang dihantar oleh Ukraine bagi menangani penyusup Rusia. Drone boleh kenal pasti lokasi penyusup, tapi manusia perlu mengusir mereka. Phantom Mark 1 mungkin boleh mengubahnya jika capai potensi, tapi belum pasti. Tindakannya kini dan akan datang ialah menambah elemen baru pada tentera robot yang walaupun kononnya tidak mampu menawan dan mempertahankan wilayah dengan baik, membantu Ukraine memaksimumkan penggunaan askar manusianya. Menjelang 13 Mac, United 24 melaporkan UGV Ukraine kini melaksanakan lebih 7,000 misi sebulan dan telah melepasi pencapaian itu pada Januari. UGV yang sama telah jalankan 2,931 misi pada November 2025 dan 5,251 misi pada Disember. Penggunaan UGV meningkat pesat di Ukraine bersama peningkatan serangan drone terhadap sasaran Rusia. Panglima tertinggi tentera Ukraine, Alexander Syrskyi berkata pada Mac, drone Ukraine menyerang lebih 105,000 sasaran Rusia pada Februari. Robot ini mungkin tidak dapat sepenuhnya menggantikan manusia. Drone Ukraine dan robot humanoid eksperimennya membantu negara itu mengurangkan kehadiran askar dan peralatan Rusia, membolehkan penaklukan semula beberapa wilayah utama. Sekarang, kita fokus pada topik masa depan. Ukraine melepaskan robot humanoid ke medan perang, tetapi adakah ia patut dilakukan? Pada masa ini, robot-robot ini, walaupun menakutkan dari segi konsep, sedang digunakan untuk peninjauan dan penghantaran bekalan. Kedua-duanya adalah aktiviti yang agak tidak berbahaya yang mungkin membuat anda tertanya-tanya mengapa ada orang yang mempersoalkan moraliti penggunaannya sama sekali. Namun, kita sudah pun menyentuh tentang sebutan leblang mengenai pembangunan robot-robot ini sehingga ke tahap di mana mereka boleh mengendalikan apa sahaja tugas yang diberikan kepada infanteri termasuk membunuh askar. Di situlah persoalan mula timbul. Ini adalah robot yang tidak merasa sakit dan tidak takut. Mereka tidak memerlukan makanan seperti manusia dan mereka akan membunuh tanpa teragak-agak. Ya, terdapat had teknikal serta kebimbangan tentang penggunaannya di lapangan dari segi praktikal. Kita masih belum tahu berapa banyak data pertempuran yang disimpan oleh Phantom Mark 1 contohnya. Dan kemungkinan salah satu daripadanya ditangkap oleh tentera Rusia menimbulkan kebimbangan tentang bagaimana satu sahaja robot ini sudah cukup untuk meletakkan teknologi yang Rusia sama sekali tidak patut miliki ke tangan Kremlin. Ini kebimbangan praktikal, bukan isu moral dan boleh diselesaikan dengan Swiss formati jika Phantom Mark 1 terjejas. Persoalan utama ialah sama ada Ukraine wajar guna robot ini
dari sudut kemanusiaan. Ukraine dan sekutunya akan berhujah, mereka patut robot-robot ini jika capai potensi tempur, tidak berperasaan, tidak takut dan tidak menyesal. Beberapa sifat itu juga boleh dikaitkan dengan Putin. Walaupun Putin pasti merasa takut, dia nampaknya tidak begitu peduli terhadap jutaan nyawa yang telah terjejas atau musnah sepenuhnya akibat usahanya yang tidak waras untuk menawan Ukraine. Mesin tanpa perasaan mungkin cara terbaik menghadapi diktator dan kemusnahannya. Majalah Time juga membangkitkan satu perkara menarik, bahawa anda boleh berhujah bahawa menggunakan robot adalah tindakan yang bermoral sekurang-kurangnya dari perspektif Ukraine. Alternatifnya ialah menyebabkan trauma kepada seluruh generasi termasuk mereka yang masih di hujung usia remaja seumur hidup dengan mendedahkan mereka kepada kengerian akibat pencerobohan Putin. Robot yang tiada perasaan menjadi kelebihan bagi menangani krisis kesihatan mental besar di Ukraine dan Rusia selepas perang ini. Jika Phantom Mark 1 boleh bantu rakyat Ukraine elak penderitaan akibat pencerobohan Putin, kenapa Ukraine tak boleh gunakannya? Beberapa hujah balas, termasuklah Phantom Mark 1 yang guna AI kerana halusinasi dan penggunaan data yang salah mungkin jadi isu untuk Ukraine. Ini lebih kepada praktikal, bukan moral, dan kita tidak mahu bayangkan akibat jika robot Ukraine yang berpotensi membunuh bertindak luar kawalan serta salah sasaran. Apa yang lebih membimbangkan ialah penggunaan robot secara meluas boleh menurunkan halangan untuk memulakan peperangan sama sekali, seperti yang dicadangkan oleh majalah Time. Jika askar tidak terkorban di barisan hadapan, peperangan jadi tidak berperikemanusiaan kerana hanya teknologi yang penting. Kurangnya ketulusan tentang cara teknologi ini digunakan juga merupakan satu isu, dan ia tidak akan dapat diselesaikan memandangkan mana-mana pihak yang menggunakan apa yang mungkin menjadi generasi seterusnya askar robot pasti mahu merahsiakan teknologinya. Namun begitu, bayangkan sebuah dunia di mana Putin boleh menggunakan semua kekuatan keuangan Rusia yang lebih hebat berbanding Ukraine untuk membangunkan lengan robot. Ukraine akan tetap berada dalam situasi sama, cuma tanpa pilihan menghantam manusia untuk lawan robot. Semua ini cuma spekulasi. Buat masa ini, walaupun mengagumkan, Phantom Mark 1 belum cukup maju atau banyak untuk cipta situasi sebegini. Tetapi ada yang mungkin tertanya-tanya, sama ada penggunaannya mewakili satu lagi langkah ke arah masa depan peperangan yang melangkaui kengerian yang kita lihat sekarang di Ukraine. Mungkin betul, tetapi bagi Ukraine, kebergantungan yang semakin meningkat pada automasi dan robotik ialah satu keperluan. Ukraine tidak akan mampu bertahan selama ini menentang Rusia tanpa teknologi itu. Ukraine menjadi tapak ujian teknologi seperti Phantom Mark 1 menimbulkan persoalan sama ada negara itu digunakan oleh negara barat yang lebih kaya yang membekalkan teknologi tetapi tidak menghantar senjata yang diperlukan untuk melawan pencerobohan Rusia. Leplang menganggap peperangan sebagai pertandingan teknologi bukanlah perkara buruk. Pertempuran droid dan drone serta humanoid menjadi konflik ekonomi. Saya rasa itu lebih baik, katanya. Walaupun ada perdebatan etika sekarang atau akan datang, tiada yang mengubah situasi di lapangan. Phantom Mark 1 berada di Ukraine. Ini merupakan yang pertama seumpamanya dalam sejarah peperangan ketika peralihan perlahan ke arah peperangan automatik sepenuhnya terus berlaku. Mungkin Phantom Mark 1 akan membantu Ukraine mempercepatkan jalan menuju kemenangan yang semakin kelihatan mungkin apabila drone-dronenya memusnahkan Rusia. Ukraine kini mengeksploitasi kelemahan kritikal rangkaian medan perang Rusia dan kami jelaskan kelemahan itu serta cara Ukraine manfaatkannya dalam video kami. Tonton video itu seterusnya jika anda ingin mengetahui lebih lanjut dan jangan lupa untuk melanggan The Military Show untuk mengikuti liputan kami mengenai inovasi teknologi terkini yang bakal muncul di medan perang Ukraine. Dan terima kasih seperti biasa kerana menonton.